Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Muhammad Qayyim bin Muhammad Nazri, wartawan TVPSS. Dan hari ini kita berada di bilik pembelajaran abad ke-21 untuk menyaksikan pameran pembelajaran Bahasa Melayu berasaskan projek PMP oleh Tingkatan 4. Jom masuk. Jadi, apa sebenarnya PBMP tu? Okey, secara keseluruhannya, PBMP ni adalah projek berasaskan silibus buku teks Bahasa Melayu pelajar tingkatan 4 lah. So, objektif benda ni sebenarnya untuk murid-murid mempelajari lebih dalam tentang silibus buku teks diorang. So, masa ni lah diorang buka buku teks selain daripada belajar buat latihan dekat kelas saja. So, kita buat projek berdasarkan tajuk buku teks tu. Okay, Kat. So sekarang ni saya bersama salah seorang pelajar kita. Okey, boleh tak terangkan sedikit pasal projek anda? Okey, hari ini kami mempromosikan tempat-tempat pelancongan di Hulu Perak. Okey, banyak attraction dekat Hulu Perak ni. Antaranya Tasik Takung, dekat Pegalan Hulu lah. Kita ada Tasik Takung, ada Gua Gendang, lepas tu ada Lombong Biji Timah. Yang paling saya nampak yang menarik kat sini ialah Gua Gendang. Tengok kat gambar ni. Gambar ni dia ada orang mandi tu. So dekat gua tu kita boleh mandi kat situ. Dia terletak kawasan semula jadi. So nampak sangat lah benda ni semula jadi, bukan orang buat lah. Itu yang menariknya. Lepas tu dekat Lenggong pula kita ada Taman Ekorimba, Lata Kekabu. Lepas tu ada Tasik Raban, ada Museum Arkeologi. Banyaklah tempat menarik. Lepas tu dekat Gerik pula, kita ada Royal Belum, Gunung Alai dengan Denai Kabus. Okay, kita ambil yang dekat-dekat lah kat Gerik ni. Okay, kita ambil Royal Belum dulu. Okay, kat Royal Belum ni, banyak tempat menarik tau dekat Royal Belum, attraction dia. Okay, kalau dalam penginapan, kita duduk dekat rumah boat. Kalau orang-orang sini panggil houseboat lah. Lepas tu kita ada resort. Tapi saya sarankan ambil houseboat lah, lagilah boleh menikmati pemandangan yang Masya Allah, memang lawa lah. Okay, aktiviti kat sini banyak lah. Antaranya kita boleh memancing. So dekat houseboat tu kita hanya bawa mancing, lepas tu kita keluar daripada houseboat tu terus mancing. So tak ada lah kita pergi kolam, tak ada main kolam ni. Lepas tu kita ada jungle trekking, kita boleh berkayak. Okay, lepas tu dekat jungle trekking tu kita boleh nampak burung enggang ataupun hornbill. Di situ pula ada water confident, kita boleh lawatan ke kampung orang asli. Lepas tu kita boleh dekat jungle trekking tu juga kita boleh tengok rafflesia, bunga rafflesia tu. Lepas tu kita ada air terjun yang banyak. Bukannya ada satu je, ada banyak. Lepas tu kita ada Santuari Kelah. Santuari Kelah ni, kalau macam dekat air terjun tu ada sungai kan. Ada sungai, lepas tu dekat kaki-kaki kita akan ada ikan kelah. Banyak-banyak kat situ. Okay, next kita menuju ke Denai Kabus pula. Okay, Denai Kabus ni banyak juga aktiviti yang menarik. Antaranya kita boleh memancing, boleh naik ATV, lepas tu tali tinggi. Lepas tu ada hiking, kita boleh flying fox. Lepas tu ada menunggang kuda, berkayak, zoo, petting zoo. Lepas tu kita ada basikal gantung. Basikal gantung ni menarik. Kita naik basikal dekat tempat yang tinggi tau. Contoh dekat gambar ni. Lepas tu ada kolam dengan sungai. Kolam mandi tu kita boleh contoh macam mak ayah boleh bawa anak dia mandi dekat kolam tu. Memang menarik lah. Lepas tu kemudahan kat sini, penginapan. Mereka akan sediakan kemah. Lepas tu kita ada cottage A. Cottage A ni macam sini. Menarik juga lah. Kita ada heavy studio.
Heavy Studio ni baru je buat. Betul kita ada tandas, surau dewan semua dia sediakan. So tak payah risau lah kalau ada emergency ke apa. So juga ada tempat BBQ. Okay. Sekian, terima kasih. Bye. Daripada kelas 4-1. Okay, biar saya perkenalkan nama kami. Ten Donat. Kenapa hantar donat? Ni kami fresh, kami fikir tau. Apa? Ten, kenapa? Do tak make dan sekali